Lebih 100,000 pengguna persiaran Mokhtar Dari di Shah Alam terus dibelenggu kebimbangan susulan kemalangan yang didakwa kerap berlaku di laluan itu sejak hampir sedekad lalu. Laluan utama yang menghubungkan Taman Alam Budiman, Puncak Alam dan Saujana Utama itu turut meragut nyawa sehingga mencetuskan tuntutan agar projek pelebaran jalan kepada 4 lorong disegerakan. Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Alam Budiman, Badrul Hisham Syahbudin, 57 tahun berkata, kemalangan masih berlaku walaupun sebahagian laluan berkenaan telah dinaik taraf sebelum ini. Menurutnya, laluan dari Puncak Perdana ke Taman Perumahan itu sering dianggap sebagai jalan maut kerana risiko kemalangan yang tinggi. Ujarnya lagi, keadaan jalan menuruni bukit berisiko tinggi terutamanya kepada lori dan motosikal kerana ada yang mengalami masalah brek sehingga berlakunya kecelakaan. Sementara itu, penduduk Muhammad Aizat Zulkafli, 37 tahun berkata dia pernah berdepan detik cemas apabila sebuah lori sampah hilang kawalan dan terbalik di hadapan kereta dipandu adiknya awal tahun ini. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya Selangor memaklumkan kawasan persimpangan Alam Budiman dikenal pasti lokasi berisiko kerana berada di laluan berbukit dengan jalan menurun ke arah lampu isyarat. Menurutnya, kemalangan kerap berlaku kerana keadaan profil geometri jalan di kawasan itu selain faktor pemanduan melebihi had laju dan kerosakan kenderaan. Kosmo pada Oktober 2022 melaporkan pengguna laluan itu memohon pihak berwajib melebarkan jalan sedia ada susulan kesesakan teruk sepanjang 3 km pada waktu puncak bermula pukul 6.30 pagi dan hingga 9 malam.